sekarang saya nak buat TV rack dekat hall. So table ni dia daripada kabinet yang saya tanggalkan hari tu. Jadi dia punya pintu saya terbalikkan, dia nampak rata, lagipun dia laminate. So kualiti dia bagus. Saya nak pakai untuk jadikan dia sebagai TV rack. So barang-barang dia semua saya beli dekat IKEA. Dia punya apa ni, L shape ni, L bracket dengan dia punya Edils saya dah beli dah. So depan Edils, belakang L bracket. So L bracket tu dia akan dekat dinding, yang depan tu Edils ada 2 kaki tu. So nampak simple dan minimalis lah. So senang sikit nak maintain, tapi dia tak boleh move. Sebab tempat ni kalau katakan kita nak bagi sewa, baik kadang-kadang built-in. Sebab kemungkinan kalau you biar longgar saja table macam boleh movable kan, diorang akan move sana sini. So untuk elak benda tu berlaku, baik buat benda macam ni lah. So kalau tak nak pun senang tanggal juga. Dekat wall plug tu kita tanggal skru tu, dia boleh alih juga. So tak ada masalah. Sebab tempat ni dah compact kan, jadi terpaksa buat benda macam ni. Tak boleh letak almari besar-besar. Okey, dalam proses buat tu nanti saya tunjuk macam mana saya buat. Alright. So selepas susun bracket tu dia nampak macam ni. Okay. Lepas tu tunggu skru saja. Okay, saya belum drill dekat wall, tapi dia nampak macam ni lah. End result dia akan nampak macam ni. So mungkin saya kena tambah aksesoris dekat celah-celah ke, ataupun under the table. Tak tahu macam mana. So just try to do minimal design. Lepas tu mungkin letak macam kain atas tu, so tak nampak sangat bahagian bawah ke. Tengoklah, kena find out some idea lah. So macam tu saya buat. Okay, sekarang saya nak drill. Dah siap pasang TV rack punya table. So saya say kaki ni Edils daripada IKEA. Yang L bracket tu pun from IKEA. Tapi saya rasa kan, kemungkinan saya boleh beli dekat DIY pun, Mr. DIY. Sebab lebih kurang sama rupa dan saiz macam ni, boleh dapat dalam RM5. Tapi yang ni dekat IKEA ni, satu biji ni dekat RM15. So kadang-kadang kalau tengok budget, kemungkinan dia besi sama juga, kukuh. Tapi saya dah beli lepas tu baru pergi tengok dekat Mr. DIY ada benda tu. Jadi malas nak tukar lah, pakai saja. So dia memang macam ni table ni. So kalau katakan sofa kat sini, daripada depan ni orang duduk, boleh letak TV apa-apa, pasu bunga ke, decorate sikit lah. So masalah yang saya hadapi kan, dinding ni sebenarnya tak kuat tau. Masa developer buat ni, saya drill banyak skru saya pakai, dia terus tembus saja. Jadi saya nasib baik saya ada skru yang panjang sikit, so dia masuk dalam, dia grip. Lepas tu 2 skru atas tu. Okey, yang sebelah sini dia macam cacat sikit. Jadi saya kena cabut skru tu, nak pasang balik. Tapi selain daripada tu, yang ni satu lagi masalah. Bila orang pasang plug, tak ada lubang. Jadi kemungkinan saya kena tebal lubang dekat atas lah. Benda tu pun saya ada sebenarnya. Saya beli dekat Mr. DIY pun. Jadi bila perlu saja saya akan buat lah. Buat masa sekarang saya nak pasang table saja. So yang ni dibuat kemudian. So satu table dah siap. Table macam ni juga dalam master bedroom dengan medium bedroom pun saya nak pasang. So yang ni yang first one lah. Okay, the problem kan, drill head ni pun dah patah. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh patah kan. Biasa dah pakai lama dah, tapi saya rasa it's about time dia pun nak retire kot. Jadi dah patah belah 2. So saya kena cari drill bit ni, tarik tak boleh continue kerja. Saya mungkin datang hari kemudian ke apa, pergi dekat kedai hardware beli drill untuk dinding. Lepas tu kena drill balik. Dinding ni tak kukuh lah.
Bila tebuk lubang aja dia buka lubang yang besar. Dia macam tepi-tepi semua dia terkopek-kopek. Nasib baik bus ini dia cover lubang tepi-tepi dia. Kalau tidak macam dinding yang solid kan, yang developer pakai material yang cantik kan, bila kita drill dia memang satu lubang aja masuk. Terus lubang saiz mata drill aja. Itu salah satu cara kita boleh tengok kontraktor ni dipakai quality material ke tidak. Nampak pun tahu dia tak pakai quality punya material. Nak cakap apa kan. So okay, itu saja untuk hari ni. Alright, bye.